Hai Nora. Zira. Ex-girlfriend Rafael. Payahlah nak explain kat I. Dia bukannya ada apa-apa pun. Apa pun relationship bos dengan Zira tu, tak ada kena-mengena pun dengan I. Kena-mengena. Tak kisahlah kita berlakon bercinta ke apa ke, you ada hak untuk tahu everything pasal I. Faham? Asyik kau lagi. Here you go. Panas tau. Baik-baik. Alright, thank you. Welcome. Tapi you cakap you lapar tadi. I lapar mi segeralah. Kenapa Kenapa senyum-senyum? Oh, I cuma terfikir, Naura yang independent woman, degil, tapi comel. Tengok tu baru cakap. No one knows this version of me kecuali Alisa. Lepas I kena reject dengan Danish dulu, I became cold sebab I tak nak orang pelikikan I. Yang sampai peluk kaki tu. Hey! In my defense, masa tu earring I jatuh, I cuba nak ambil. I tersadung, I terpeluk kaki dia. Habis dia pergi cerita kat semua orang yang I merayu sama peluk kaki dia. Dan kenapa you tak bagi tahu satu dunia yang you tak buat benda tu? Alaslah. Manusia ni dia hanya nak dengar apa yang dia nak dengar je. Bergulilah mulut macam mana pun you explain. Kalau diorang kata you salah, you tetap salah. So I prefer diam. Faham? Tapi you still suka Danish macam dulu lagi tak? After what he did to me, no. I menyesal suka dia. You menyesal tak suka I?